Hello YouTube. Okay, so hari ni vlog aku simple je. Nak keluar pergi basuh baju dan pergi cari makan. Okay, so ini adalah first official vlog aku lah. Minta tolong korang support YouTube aku, subscribe, tinggalkan komen, mana tahu untuk boleh buat lagi yang bagus ke. Okay, alright. So hari ni aku nak pergi basuh baju. Siap basuh baju, aku pergi cari makan. Nanti aku tunjuk kat korang lah. Alright, steady. Okay guys, aku dah sampai dekat kedai Robi, tempat yang aku nak basuh baju, dan juga kedai makan yang aku nak makan. Tapi masalahnya kedai makan yang aku nak makan hari ni tutup. Ini kedai dia, nampak tak? Ayu Nasi Rinci Soho. Kedai ni famous juga ni, banyak makanan sedap. Tapi hari ni tak tahu kenapa tutup. Okay, so tempat yang aku nak basuh baju sekarang dekat JJ Express Laundry, kalau korang nampak lah. Okay, alright, so aku pergi basuh baju dulu, nanti apa-apa aku update balik. Alright. Okay, tunggu dulu 25 minit. Okay guys, sekarang kita dah masukkan baju. So dalam lagi 20 minit nak siap. So kita tunggu dulu lah. A few moments later. Okay guys, sekarang dah siap basuh baju. Sekarang nak pergi cari makan jap. Aku rasa aku akan pergi ke area tapak dalam kota yang lama, tapak uptown yang lama. Dekat sana ada banyak kedai-kedai tepi jalan. Okay, nanti apa-apa aku update. Alright guys. Okay guys, aku dah jumpa satu nasi kukus. Macam sedap je. So kita stop dekat sini beli nasi kukus dulu. Okay, nasi kukus. Kak, nasi kukus ada lagi tak? Ada je, nasi lemak. Tinggal nasi lemak je? Nasi lemak lauk apa dia? Ada rendang daging, rendang ayam, ayam masak merah. Ni ayam masak merah. Itu ayam masak Rendang. daging. Ini baik. Yang ni sotong. Yang tu perang. Tinggal nasi lemak je. Nasi putih ada, tapi lauk ni lah. Oh okey, boleh nasi putih? Ya. Tak, lauk nak buku asin boleh ke? Boleh, boleh. Nak letak ikan bilis boleh? Nak daging dengan ayam ni.
Terima kasih. Sama je. Okay guys, dah dapat nasi. Nak nasi kukus tapi nasi kukus ada. So beli nasi putih. Aku nak cari benda lain lagi ni, cari air. So nanti sampai aku tunjuk Pride, kita pergi cari dulu. Okay. Okay guys, sekarang aku dah jumpa air apa yang aku nak. Kopi ais mamu ikat tepi. Nampak? Kopi ais mamu ikat tepi. Jom kita turun beli, tengok kita rasa macam mana nanti. Okay. Kak nak order kopi ais mamu. Kat tepi. Ikan mati, ikan mati. Kat mati. Ha. Lima kan? Benda kan? Okay. Terima kasih. Sama. Okay, terima kasih. Okay guys, kopi ais mamu ikat tepi dah dapat. Okay, tapi aku tak ikat tepi lah sebab nak balik ke rumah kan. So ikat mati. Alright, nanti sampai rumah kita rasa tengok ngam ke tak ngam macam ni. Alright. Okay guys, sekarang makanan aku dah dapat, air aku dah dapat, dah siap cuci baju semua. Sekarang aku nak balik ke rumah. Okay, so untuk video vlog pertama aku sampai sini je. Okay, okay guys, mana-mana yang tengok ni minta tolong subscribe lah. Okay, ini channel baru aku dan aku baru je berjinak dalam untuk buat YouTube vlog aku punya kehidupan harian. Okay, so hope korang boleh support aku grow up ini channel lagi besar, lagi bagus. So mungkin next aku boleh buat vlog konten yang lagi menarik, yang korang suka. Mungkin tinggal ke komen. Alright, komen je apa-apa yang boleh membina aku punya vlog ni. Okay, YouTube ni. Alright, see you guys, jumpa lagi. You guys awesome. Thank you guys. Lupa nak cakap. Okay, see you next video. Alright guys.